Assalamualaikum, saya Adli Senario. Bam bam bam. Asli berada di Restoran Suri. Masakan Melayu asli. Ini adalah di Perlis ya, Kanga Perlis. Jalan Kampung Pondok Kanga Perlis ya. Okey, makanan dekat restoran Suri, masakan Melayu asli ni Yes. memang telah pun diviralkan. Jadi kami datang ke Kuala Lumpur untuk dari Kuala merasai Lumpur. makanan-makanan viral yang berada di restoran Suri masakan Melayu asli ini. Dengar ceritanya guys, makanan ini yang berada di dalam ini semuanya sedap-sedap. Jadi kami datang ke Kuala Lumpur untuk kita review makanan viral ini. Kalau tak percaya sedap tak sedap, kita boleh tengok customer kat dalam, cuba review tengok dalam customer dia. Ya Allah ya Tuhanku, punyalah ramai customer kat dalam ya. Ya, ke dalam kita rasa makanan yang berada di restoran Suri masakan Melayu asli ini, kita review selepas ini. Guys, jom kita ke dalam, kita rasa masakan Melayu atau masakan kampung asli. Jom, let's go. Guys. Kita masuk dalam, tengok apa masakan dia. Tengok customer yang ada kat dalam Cuba tengok. Tengok Aisyah kat sana, customer restoran Melayu asli boleh nampak sendiri. Okey guys, kita masuk dalam. Kita nak jumpa sikit dengan customer yang ada kat dalam ni. Kita tanya apa pendapat mereka dan apakah rating mereka tentang makanan di kedai restoran Abang Wan di Jalan Kampung Pondok Kanga Perlis ini ya. Betul. Jangan lupa kita tengok berapa bintangkah yang kita bagi kepada restoran Suri masakan Melayu asli. Okey, let's go. Kita terjah tengok customer. Okey, ini adalah customer kita bang. Assalamualaikum bang. Okey, nampaknya terima kasih kerana milih restoran Suri masakan Melayu asli. Bang dah kenal atas sini? Alhamdulillah. Ini adalah customer tetap restoran ini. Macam mana rasa masakan di restoran Suri ini bang? Kampung punya masakan. Apa dari mana? Dari Changlun. Changlun, Sawadika pun kat Meru Jauh. Tapi orang Kedah. Orang Changlun. Ni bukan orang Perlis, hanya orang Kedah. Kalau diberi bintang, berapa bintang ke abang bagi? Full lah. Ya, full. Okey, 10 bintang. 10 bintang ya untuk makanan di Restoran Suri Jalan Padang Pondok Kanga Perlis. Okey guys, kita nak ke dalam, kita tengok pula apa yang ada di dalam. Jom let's go. Okey, bersama saya hari ini adalah Dewi Arumuga ya. Terima kasih. Okey, kita ada geng-geng daripada Afro. Yes, ini Abang Awin kita daripada Afro ya, daripada Kolam Pancing Sarjana Utama, bukan Dewi Arumuga ya. Ini adalah Abang Awin kita. Kemudian kita ada Kak Ani. Kak Cik, sorry, kita ada Kak Cik sebelah ni. Kemudian kita ada Kak Ani ujung sana. Yang ini kalau kita langgar kawasan memang kita mati. Ini adalah Abang Mat kita dari Tanjung Malim, Perak ya. Okey, hari ini guys, kita orang berada di sini kerana kedai ini adalah viral sangat viral di Facebook, di Twitter, di YouTube dan juga TikTok. Kedai ini very special very nice, very good food, very tasty, very outstandingly unbelievable taste ever I found in Kanga Perlis. Okey bang. Okey, kita ada makanan-makanan viral kat sini guys. Okey, jangan lupa guys, kalau datang ke restoran Suri masakan Melayu asli, kita ada siakap bakar. Siakap bakar sambal, kemudian kita ada udang petai, kemudian kita ada ni lagi ayam asam, kita ada sablacan, kita ada ulam-ulam, kita ada ayam apa? Ayam bakar. Ayam bakar. Kemudian kita ada ni apa nama? Gulai daging gas pisang. Gulai daging gas pisang dan kita ada telur sotong. Ni lupa ni apa yang nama? itu ikan bakar. Masak apa ni? Masak cili padi. Masak lemak. Okey, ini adalah ikan bakar masak lemak Okey. Abang nak rasa ikan apa? Okey, kita rasa semua yang ada kat sini satu persatu. Okey guys, kalau sedap kami akan bagi 10 bintang. Okey guys, kita cuba dulu guys. Okey, sila. Okey. Okey, saya akan cuba berdekat sikit, close up sikit. Allah, mana sudu tadi? Saya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey. Sudu baru sampai sekejap sudu baru sampai. Okey, apa nama Kak ikan tadi? Ni ikan ni. Ini ikan bakar apa? Ikan bakar apa? Ikan bakar siakap susu. Ikan bakar siakap susu. Okey. Apa kata saya nak rasa dulu, ini adalah ikan bakar siakap masak sambal. Masak sambal Tengok terasa sikit Okey, rasa je. Jangan tak rasa je. Jangan tak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. This is really nice, very good food, very tasty, very outstandingly unbelievable taste ever I found in Kanga Perlis di Kanga Perlis. Ikan bakar ni very special very amazing. Okey, untuk ikan bakar siakap masak apa tadi Kak? Sambal ini bagi saya ini adalah 10/10. Okey, yang ini saya nak rasa pula adalah udang sambal
yang berada di restoran Suri masakan Melayu asli ni. Ada lagi kita sampai, ada ni. okey. Okey. Ya. Rasa sikit bang. Superb. Okay. Yang ini saya Aziz Nario boleh bagi 10/10. Ha?